Darah pakcik ni memang rare habis sampai boleh selamatkan lebih 2.4 juta bayi yang kena penyakit rhesus. Macam ni cerita dia. Ini James Harrison dari Australia. Masa umur 14 tahun, dia lalui satu pembedahan besar kat dada. Dia hampir maut sebab hilang banyak darah, tapi terselamat sebab ada orang dermakan 13 beg darah dekat dia. Pengalaman tu buat dia bertekad bila cukup umur nanti, dia pula nak jadi penderma darah, dan dia memang tepati janji tu. Tapi masa dia mula aktif menderma, doktor temui satu benda mengejutkan dalam plasma darah James. Ada antibodi yang tersangatlah jarang dipanggil NTD. Antibodi ni memang penting untuk halang penyakit rhesus masa mengandung. Kadang-kadang jenis darah mak dengan bayi tak ngam. Kalau mak rhesus negatif dan anak rhesus positif, badan mak akan salah anggap darah bayi tu musuh lalu menyerangnya. Ini boleh buat bayi jadi lemah, keguguran atau maut. Disebabkan adanya antibodi dari darah James, doktor berjaya hasilkan suntikan NTD untuk halang badan si mak daripada serang anak sendiri. Sepanjang hidupnya, James Harrison dah menderma darah sebanyak 1173 kali. Pada tahun 2025, James akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Walaupun dia dah tak ada, berkat jasanya menderma darah, jutaan dos suntikan NTD berjaya dihasilkan dan lebih 2.4 juta bayi di seluruh dunia telah diselamatkan. Dia cuma nak balas budi 13 beg darah yang selamatkan nyawa dia dulu, tapi akhirnya dia selamatkan jutaan nyawa manusia lain.